Assalamualaikum, wetam, kantoi habis dah ni. Rupanya ada agenda jahat di sebalik pendedahan Bloomberg tu. Hang cerita sikit. Ya, Pak Dollah, sampai ke Bazar Ramadan cari saya. Oh, nak tahu ke cerita ni? Tapi ni akan mengejutkan seluruh Malaysia ni, Pak Dollah. Dah ready kan nak dengar? Hang jangan main-main, tambaik hang cerita cepat. Aku pantang betul pengkhianat negara ni. Okey, sabar Pak Dollah. Okey, ceritanya macam ni. Ada orang buat laporan polis terhadap isteri arwah Tuan Daim, Tuan Puan Naimah. Laporan polis tu ada kata Tuan Puan ni kerjasama dengan media luar untuk menyerang PMX dan SPRM kat Malaysia ni. Orang yang buat laporan polis ni terlibat dalam mesyuarat di antara keluarga Tuan Daim ni bersama dengan Lord Andrew Feldman, Philip Gawit, Arjan Keshavars dan John Shield. Nama yang saya sebut tadi adalah CEO dan staf syarikat Teneo. Mereka bincang nak guna media antarabangsa untuk bagi tekanan pada PMX. Syarikat Teneo ni adalah syarikat konsultan dan penasihat. Mereka juga ada hubungan dengan Bloomberg dan media-media lain seluruh dunia. CEO syarikat Teneo ni nama dia Lord Feldman. Dia juga adalah founding partner syarikat Hertz Ventures, syarikat teknologi Isra dalam AI dan data. Jadah sungguh pengkhianat negara ni. Patutlah sakan sangat mereka duk main isu Bloomberg tu. Patutlah Latifah koya watak utama dalam cerita Bloomberg tu. Hal ni dilihat sebagai usaha sabotaj dan cubaan menjatuhkan kerajaan serta mengganggu-gugat kestabilan negara. Ini pengkhianatan negara dah ni, Pak Dollah. Dahsyat betul lah. Patutlah cetong-cetong ni bukan main sakan serang PMX guna Bloomberg tu. Dahsyat betul lah. Ya Allah.